Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani. Bersama saya Hani Kaisara binti Muhammad Hafiz selaku pengerusi pengawas Pusat Sumber Sekolah. Pada hari ini, 5 Mac 2026 bersamaan 15 Ramadan 1447 Hijrah, Sekolah Agama Menengah Payajaras telah mengadakan program iftar jama'i bagi peringkat sekolah yang telah dianjurkan oleh Badan Pengawas, Badar dan PRS. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. Baiklah, mari kita temu duga rakan-rakan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Boleh tak kalau kita nak temu duga? Waalaikumsalam, boleh. Apa perasaan saudara selepas dapat berbuka puasa secara beramai-ramai? Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah sebab kita dapat berkumpul bersama-sama mengadanya iftar jama'i bersama tingkatan 2 hingga tingkatan 5, PRS, PSS, ada juga SPBT dan penguas sekolah. Perasaannya sejujurnya memang happy lah sebab kita dapat berjalan lancar. Daripada petang tadi kita ada tahlil, kita ada yasin, kemudian solat maghrib. Dan sekarang berbuka puasa secara besar lah orang kata. Kemudian lepas ni kita ada solat isyak dan tarawih bersama. Ini merupakan peluang yang amat lumayan lah kepada sekolah kita. Sebab kita bukan sekolah asrama kan. So ni satu-satunya opportunity. So suruhannya Alhamdulillah lah, gembira bersama kawan-kawan. Okey, itu sahaja daripada rakan kita pada hari ini. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا. Assalamualaikum. Boleh tak kalau saya nak temu duga sedikit? Boleh, insyaAllah. Memandangkan kita sudah hampir ke penghujung Ramadan, ada tak tips supaya kita boleh kejar malam Lailatul Qadar? Okey, insyaAllah. Bagi mengejar Lailatul Qadar ni, kita hanya mulakan istiqamah sahaja. Mungkin ada yang kata istiqamah itu benda yang susah nak buat. Tapi itulah yang mengajar kita apa yang kita perlu buat dalam Ramadan ni. Itu mengawal nafsu dalam, sebab tu saya kata mengawal menjadi istiqamah adalah satu benda yang terbaik yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan ini. Jadinya bila dalam bulan Ramadan ni, amalan apa yang kita boleh buat dalam 10 malam terakhir tu ataupun Lailatul Qadar. Walaupun ada yang kata iaitu malam ganjil saja, tapi kita cuba istiqamah dalam 10 malam itu. So apa yang kita boleh buat iaitu solat tarawih, solat witir, kita amalkan 20 rakaat ataupun kita boleh buat apa yang kalau kita tak arat untuk buat 20 rakaat tu, kita boleh bersedekah setiap hari pada 10 malam terakhir tu. InsyaAllah, mana nak tahu bila 3 Ramadan tu tiba-tiba Lailatul Qadar. Kita tak tahu. So bila kita sedekah tu, ini lebih baik daripada 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 83 tahun. Nampaknya majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengakhiri laporan saya pada hari ini, ingatlah kata hikmat ini. Keberkatan bukan pada mewahnya hidangan, tapi pada ukhuwah yang dijalinkan bersama. Jumpa lagi pada segmen akan datang. Selamat beribadah dan menyambut Ramadan. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله